Masih tanya lagi. Kerana orang suara tadi. Suara tadi. Kami je lah. Tak kita cek tadi. Asalkan 20%. Boleh tu. Kalau jadi. Sampai kat sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan Muslimin Allah SWT sekalian, pada malam ini Masjid Isti'alam mengadakan satu forum ceramah perdana. Forum perdana dengan 3 orang. Ceramah perdana sempena ambang tahun baru. Ya, kita dulu-dulu kali kita buat ceramah. Ya. Jadi pada malam ini penceramah kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Zakaria Osman daripada Institut Pemberdayaan Ummah Selangor. Ya, yang dikenali dengan dulu sebelum dia dapat IDAS. Ya. Jadi tajuk pada malam ini insya-Allah Ustaz akan sampaikan dengan tajuk Tahun Berlalu Amal Penentu. Jadi tanpa mengambil masa insya-Allah majlis disebut Ustaz Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan ceramah pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati juru acara majlis Tuan Nazir serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Sedia Alam, pegawai-pegawai syarah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu ayah, anak-anak, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di akhir tahun 2025 bersamaan dengan 11 Rejab 1447 Hijri. Sedar tidak sedar, tahun 2025 bakal meninggalkan kita. Besok 1 Januari 2026, tahun baru pengurusan akan menemui kita insya-Allah, mudah-mudahan jika diizin dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, bagi orang yang beriman, setiap masa yang berlalu pergi itu dihitung sebagai suatu yang sangat penting dalam kehidupan. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran beberapa kali bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan masa. Misalnya dalam surah Al-Asr, Allah Ta'ala bersumpah dengan demi waktu asar ataupun demi waktu petang, wal asr. Tadi tu imam baca demi waktu malam, wasyams, wal lail, wan nahar, ya, wad duha. Dalam hadis Nabi SAW beberapa kali memperingatkan kita tentang masa tanim khamsin qabla khamsin. Nabi sebut rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, iaitu tentang waktu.
ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Nabi kata dua nikmat yang sangat merugikan, yang sangat merugikan katsirun minan nas, ramai manusia, ya, itu waktu, ya. Maka dengan sebab itu setiap waktu kita ini yang harus kita pentingkan adalah apakah yang telah kita isikan dengan waktu tersebut. Sebab itu kita tak fikir tentang berapa lama kita hidup atas muka bumi, ya. Tetapi yang kita kena fikirkan adalah apakah amalan yang telah kita lakukan. Para ulama terkenal seperti Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, hidupnya tak lama, 45 tahun hidupnya, ya, tetapi karyanya itu kekal lama, sumbangannya itu kekal lama. Di mana masjid, surau yang tidak pernah membaca karyanya, misalnya Matan Al-Arba'in hadis 40 Imam An-Nawawi, Riyadus Salihin Imam An-Nawawi, Al-Azkar Imam An-Nawawi. Di mana-mana masjid pasti akan ada tok-tok guru, para alim ulama yang membaca dan membahaskan karya sumbangan Imam An-Nawawi. Berapa umur hidup dia? 45 tahun, tetapi jangka hayat sumbangannya beratus-ratus tahun sampai sekarang. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i, ya, jangka hidupnya tak lama, 54 tahun, ya, tetapi sumbangannya, amalannya, namanya hidup beratus-ratus tahun dalam kalangan masyarakat dan ummah yang hidup di atas muka bumi. Justru yang kita nak ambil pengajaran dan iktibar para hadirin sekalian, tak kisahlah berapa tahun kita hidup ni atas muka bumi ni, yang kita nak kisahkan bagaimana kita mengambil kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sepanjang hidup kita ini untuk kita melakukan sebaik-baik amalan. Dalam mukaddimah tadi saya membaca satu potong ayat daripada surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa-siapa yang beramal, amal yang macam mana? Amal yang bermanfaat, amal yang baik, amal yang bagus, salih, salihan, min zakarin aw unsa, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dengan syarat dia beriman kepada Allah. Apakah ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang hidup dengan melakukan amal perbuatan yang soleh? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Ta'ala kata kami akan anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah. Ulama berbeza pandangan tentang tafsiran hayatan thayyibah. Secara literal maksud hayatan thayyibah itu kehidupan yang baik, ataupun hari ini kita sebut kehidupan yang berkualiti. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir misalnya, dia menghuraikan maksud anugerah hayatan thayyibah itu sebagai mendapat ketenangan jiwa. Jiwa dia rasa tenang. Dalam setiap keadaan susah dia tenang, senang pun dia tenang, kaya dia tenang, miskin pun dia tenang, ya. Dapat nikmat dia tenang, dapat musibah pun dia tenang. Ini bertepatan dengan sabda Nabi SAW yang Nabi kata, laisal ghina an kasratil arab walakin ghina nafs. Bukanlah maksud kekayaan itu adalah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenar itu adalah jiwa dan raga. Bagaimana kita memahami konteks situasi yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi menyebutkan maksud hayatan thayyibah ini qanaah.
Apa makna qanaah? Dia lebih kurang dengan tafsir Ibn Katsir tadi. Ibn Katsir kata hayatan tayyibah, iaitu ketenangan jiwa. Al-Qurtubi kata hayatan tayyibah, iaitu seseorang yang dianugerahkan sifat qanaah. Qanaah ni hebat tuan-tuan. Ya. Dapat banyak dia bersyukur. Dapat sedikit dia redha. Ini akan menyebabkan kita akan berada dalam keadaan tenang. Sebab itu hayatan tayyibah, kehidupan yang berkualiti ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beramal saleh dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatan tayyibah, kehidupan berkualiti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak sama dengan perspektif manusia tentang kehidupan berkualiti. Ya, kehidupan berkualiti kita hari ini bergantung kepada fizikal ataupun pendapatan isi rumah kita. Ya, kita nak tahu kita ni kualiti tak kualiti dalam kehidupan, kita tanya, you gaji berapa sebulan? Ya, kalau dalam kaki tangan kerajaan, dia tanya grade berapa dah ustaz sekarang ni? Kan? Ente grade berapa sekarang ni? Kerja berapa tahun? 25 tahun. Grade 44 KUP. 25 tahun kerja baru grade 44. Itu penilaian manusia. Penilaian di mata Allah, di sisi Allah tak sama dengan penilaian manusia. Ya, kalau orang barat menilai kualiti kehidupan seorang itu, kurang-kurang dia ada 3P. Possession, power, property. Berkualiti seseorang itu di mata orang barat, kedudukan dia macam mana? Kan? Tadi sembang dengan Timbalan Nazir, dia kata insya-Allah esok akan mula jadi Nazir. Apa dia? Possession. Kenapa possession itu penting? Power. At least dalam hidup kita ni tuan-tuan, jadi nazir masjid tu kira hebat dah tu. Kan? Jadi tok imam, jadi tok bilal. Kerja apa? Saya tak kerja apa-apa, cuma jadi tok imam masjid setiap alam. Oi, hebat tu masjid tu, canggih. Kan? Position. Property. Harta benda. Ya. Sama kita hari ni yang tanya dah. Kan? Rumah berapa biji? Kan? Orang bertanya. Kalau tanya orang Singapura, apakah kehidupan berkualiti bagi masyarakat di Singapura? Dia ada 5C. Cash, credit card, car, condominium, country club. Ada yang ni tuan-tuan di Singapura belum jadi menantu, pak mentua tunggu di depan lift kondo sambung parking kereta. Hebat misalnya. Ya. Kalau orang Jawa tuan-tuan, ada orang Jawa sini. Kalau orang Jawa dia mesti 3, kehidupan berkualiti dia mesti 3 syarat. Adigung, adigang, adigano. Tolong terjemah sah. Siapa orang Jawa sini? Kan? Adigung iaitu kemasyhuran, kekuatan. Adigang, kemasyhuran, kedudukan dia. Adigono, keilmuan dia, pengetahuan dia. Itu kalau orang Jawa ada 3 ini, maka dia dipandang mulia dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kalau orang Cina, masyarakat Cina pun dia ada 3 juga. Chio, Lok, Kiong. Kan? Tak salah saya lah. Saya pun tak ingat dah kan. Chio artinya umur. Kan? Umur berapa sekarang? 80 tahun. Masya Allah. 80 tahun. Masih sihat. Semayang tak duduk atas kursi. Wacaya sama lu. Kan? Itu kehebatan dia. Lok, harta benda. Kan? Satu lagi, kemuliaan dia adalah luck. Luck ini tuah dia, feng shui dia. Kita orang-orang Melayu,
hebat kita di mata orang ada 3 tak. Kan? Ingat tak tak? Apa dia tak? Kan? Harta, wanita, tahta. Kan? Siapa ada 3 ni kira hebatlah. Itu sajalah, kan? Saja kongsi saja tentang apa-apa perkara. Tapi kita tak salah ya, dalam kehidupan masyarakat kita ini, kualiti kehidupan itu tertakluk ataupun bergantung kepada penilaian fizikal. Kalau kerajaan yang memerintah, dia akan berbangga tentang apa? KDNK. Kan? Berapa KDNK, pendapatan negara kasar sekarang ini berapa? Ya? Berapa pendapatan isi rumah? Tuan-tuan yang hadir pada hari ini, grade berapa pendapatan? B40, B20 atau T20? Kan? Siapa-siapa yang T20 tu kira dipandang hebat lah. Tak dapat bantuan apa semua. Minyak pun tak dapat diskaun. B40 dapat semua. Kan? Penilaian. Tapi di sisi Islam, walaupun ambil kira juga keperluan fizikal, ya, kalau tanya Kementerian Kesihatan, kualiti kehidupan itu 8. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Makan yang terakhir sebelum pukul 8. So maksudnya selepas ni kita tidak ada makan lagi. Sebab kualiti di sisi Kementerian Kesihatan, makan yang terakhir sebelum pukul 8. 8 yang kedua, makan mesti 80% daripada 100%. Jangan makan sampai terbelahak. Kita lain terbelahak tu, alhamdulillah tambah lagi. Kan? Kementerian Kesihatan kata 80%, maksudnya jangan penuh bagi makan. Jangan sampai sengkak perut. Itu kualiti kesihatan, kualiti kehidupan. Sekurang-kurangnya sehari kena berjalan 8,000 langkah. Sebab tu pakai smartwatch ni sekarang ni. Pasal nak check tengok hari ni dah cukup 8,000 ke belum. Sekurang-kurangnya. Ideal 10,000. Ya. Tidur satu hari berapa jam? 8 jam. Tidur yang berkualiti. Sebab tu kita tidur banyak tu tidur. Kan? 8 jam hak rasmi, hak tak rasmi lagi tidur lagi. Kan orang duk ceramah pun tidur juga. Bukan nak kata tuan-tuan lah, sini tak ada yang tidur. Kan di masjid-masjid ni tengah baca khutbah pun dia tidur juga. Karena itulah terapi yang paling mujarab untuk membuatkan dia rasa tenang, itulah ketika dia mendengar khutbah. Kan? Tu quality time, kualiti kehidupan, ya, dari aspek Kementerian Kesihatan, ya, tak penting. Sebab tu kalau kualiti dalam pasukan tentera, pasukan polis di Raja Malaysia, iaitu BMI. Apa dia BMI? Body Mass Index. Siapa dia tentera di sini? Siapa polis di sini? Nak naik pangkat mesti BMI dia bawah 28. Lebih pada 28 tak cukup kriteria untuk diperakukan naik pangkat. Kan? Nasib baik ustaz nak mengajar tak ada syarat. Tauliah ustaz mesti BMI 28. Kalau tidak, semua ustaz tak dapat tauliah. Sebab ustaz badan besar-besar semua. Kan? Sebab makan tiap-tiap malam. Tiap-tiap kali ceramah orang jamu makan. Masjid ni ada jamu makan tak lepas kuliah? Tak ada kan? Sebab pukul 8 kita dah tak makan. Kita makan paling akhir sebelum pukul 8. Pergi ceramah sana, pergi ceramah sini. Setiap kali jemput ceramah mesti makan. Kalau ustaz tak nak makan, dia kata ustaz ni sombong. Kan? Ustaz ni apalah, kita dah masak dah ni, orang kampung nak suruh jamu ustaz makan ni, ustaz tak nak makan. Kan? Makanlah sikit, tak makanlah sikit ni, kambing ni masak sendiri ni. Sama-sama orang kampung gotong royong masak ni semata-mata nak jamu ustaz. Ustaznya terpaksa lah makan. Pukul 10 makan habis ceramah. Kan? Lewat ceramah pukul 11 pun makan lagi. Sebab tu ustaz-ustaz badan dia besar-besar. Kan? Sebaik tidak kena BMI 28. Tidak tak dapatlah tauliah kita. Ya? Itu penilaian kualiti dalam kehidupan kita.
Kita tak katalah kan, sebab kita sendiri pun sama. Orang nak masuk minang anak dara kita, at least kita tanya dekat anak kita tu, anak dara kita tu, ni bakal tunang kau ni kerja apa? Kan? Driver lori mah. Lori nak boleh makan ke? Larat ke nak jaga kamu besok ni, anak-anak kamu besok ni? Kita pun fikir tentang fizikal. Kan? Menantu-menantu balik raya pun kadang-kadang kita layan dia lain macam sikit berdasarkan kepada grade gaji dia. Kan, kalau balik daripada Putrajaya kalau kan balik ke rumah, pak mentua siap bagi tahu dah. Mana-mana kereta dalam parking ni hampa keluar. Ini dah abang dari Putrajaya nak balik ni kali ni. Hampa semua parking bawah pokok memplam, bawah pokok nyok sudah. Ni parking ini bagi kat dia letak. Sebab kereta dia kereta mahal. Hampa kereta kancil dengan Wira ya, jemuk dengan embun pun tak apa. Tengok kita punya perspektif kualiti tu. Kan bukan setakat menantu, cucu pun kalau cucu pak mak yang ada pangkat, ada title sikit, atuk dia punya layan, buat apa pun tak salah. Nak main apa, nak lompat atas sofa, nak tutup TV, nak buka TV, atuk dia cool. Cuba kena hak adik-beradik hak duduk di kampung, hak kerja tanam padi, menoreh getah, kan, pegang TV tak kena, pegang tombol pintu tak kena, pegang cawan gelas tak kena, kan, duduk atas sofa tak kena. Asyik kena marah je pasal Pak Hang tak ada duit, kan. Itulah pemerhatian kita ataupun perspektif kita tentang kualiti. Dalam Islam, kualiti bukan bergantung kepada penilaian fizikal. Kualiti bergantung kepada ketakwaan. Berapa besar pendapatan kamu, tidak ada nilai ketakwaan kepada Allah, kamu tak berkualiti. Berapa besar pangkat dan kedudukan kamu, betapa hebat ilmu yang kamu ada, kalau tidak ada nilai ketakwaan, tidak ada nilai kualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala kata, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu, sebagus-bagus kamu, sebaik-baik kamu di sisi Allah, sebaik-baiknya nilai takwa yang ada pada diri kamu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memberi peringatan kepada kita, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, tak kiralah lelaki ataupun perempuan, dia beramal saleh, dia beriman, maka aku anugerahkan kepada mereka itu hayatan thayyibah. Ya, sebagai peringatan kepada diri saya dan kita semua, ya, para hadirin sekalian, kita bakal melangkah tahun 2026. Ya, kita berada dalam bulan Rajab, ya, kemudian Sya'ban, tinggal sebulan lebih lagi kita akan menyambut Ramadan. Ya, sudah pasti apakah persiapan kita, apakah amalan kita untuk kita menghadapi saat masa yang akan datang, sama ada kita mampu untuk bertemu dengan Ramadan. Sebab itu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rajab ini, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku. Artinya panjangkan usia aku. Mudah-mudahan aku dapat bertemu dengan Ramadan. Sekejap, ya, kita rasa, ya, dah sebulan lebih lagi kita dah nak berpuasa. Bulan 3 tahun lepas, tahun ni lah, kita berpuasa. Ya, bulan 3 tahun ini 2025 kita berpuasa ni, sebulan lagi kita nak berpuasa. Itulah masa yang semakin singkat. Bukan masa tu pendek, tetapi perasaan kita. Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dia kata Nabi SAW tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu akan merasai
Masa itu terlalu cepat berlalu. 1 tahun dirasakan seperti 1 bulan. 1 bulan dirasakan seperti 1 minggu. 1 minggu dirasakan seperti 1 hari. 1 hari seperti dirasakan 1 jam. Dan 1 jam seperti api membakar daun tamar yang kering. Dan itu keberkatan waktu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita berada di penghujung dunia. Waktu sama 24 jam. Tapi perasaan kita itu, kita rasa macam tak sempat nak buat apa lagi. Dah malam dah. Kan? Tak sempat nak buat apa lagi, dah hari Minggu dah. Kan? Tak sempat, rasa macam baru je sudah kita bertarawih sama-sama. Kan ni nak tarawih pula esok lusa, ya. Cepat masa berlalu. Begitulah juga dengan kehidupan umur kita ni tuan-tuan, kita tak tahu bilakah kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan doa dalam bulan Rajab ini dengan harapan Allah taala bagi chance sekali lagi untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa nak bertemu dengan bulan Ramadan, tuan-tuan? Sebab ada keberkatan dalam bulan Ramadan yang kita nak cari. Orang yang sempat beramal ibadah dalam bulan Ramadan nak mencari bonus ganjaran terhadap setiap amalan yang dilakukan. Itu nak memberi petunjuk bahawa hidup kita ini yang kita perlu lakukan, yang perlu kita pastikan checklist dalam kehidupan kita adalah amalan kita. Nabi bersabda, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun minhum man yajuzu ala zalik. Umur di kalangan umatku ini di antara 60 hingga 70 tahun saja. Wa qalilun, sangat sedikit orang yang diberi anugerah untuk lebih daripada waktu tersebut. Ya, 60, 70. Ya. Tak lama kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud orang yang tak sampai 60 lagi rasa happy. Tak semestinya. Sebab yang baru lahir semalam pun hari ini boleh meninggal dunia. Yang belum lahir atas muka bumi pun Allah taala boleh jemput dia. Tapi bagi kita yang kita tidak tahu bilakah kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita fikirkan adalah ke manakah usia kita dihabiskan sepanjang kita hidup atas muka bumi. Kata Nabi SAW, tidak berganjak kaki seseorang anak Adam di padang mahsyar melainkan setelah dia menjawab, di manakah kamu habiskan umur kamu? Umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, apakah yang kamu lakukan dengan umur itu? Jadi para hadirin sekalian, kita checklist hidup kita ini. Saya hidup 49 tahun, ya. Kita fikir masing-masing, apakah amalan yang telah aku persiapkan untuk aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dengan sebab itu ulama memberi peringatan apabila kita sampai satu tahap umur penghujung, ya, 60, antara 60 70 tu, bila Allah Taala dah bagi sampai ke tahap umur itu, kita kena fikirkan dalam diri kita ini, yang pertamanya kita kena kurangkan tidur, banyakkan berjaga. Wasallu bil laili wan nasun niyam, kata Nabi, perbanyakkan salat pada waktu malam sedangkan orang lain sedang tidur. Jadi kita kena kurangkan tidur, banyakkan berjaga. Berjaga buat apa? Tengok bola? Bukan. Berjaga untuk beramal ibadah kepada Allah. Umur 60, 70 tahun tuan-tuan, kita dah tidur terlalu banyak. Kalau ikut indeks Kementerian Kesihatan, satu hari 8 jam kita tidur. Tuan-tuan bayangkan satu hari berapa jam hidup kita ni? Satu hari
24 jam. Kalau 8 jam, artinya kita sudah tolak 8 jam, 1/3 usia kita, kita tidur tuan-tuan. Kalaulah umur kita 60 tahun, 1/3 daripada 60 tahun, berapa tahun kita tidur? Berapa tahun? 20 tahun. Tidur saja. Itu belum makan lagi. Makan, masa kita makan 1/4 daripada usia kita. Tidur, makan, membuat perkara yang sia-sia. Itu sepanjang kita hidup 50 tahun, 60 tahun ini, itu masa yang kita korbankan. Sebab itu bila kita sampai satu tahap umur, para ulama berpesan, kurangkan tidur, lebihkan berjaga. Bukan berjaga sepanjang malam, ya. Kesihatan perlu dijaga juga. Maksudnya kalau kita tidur subuh pukul 6 lah misalnya sekarang ni kan, kurang-kurang setengah jam sebelum subuh itu kita dah bangun. At least lah koman cak ayam sekalipun 2 rakaat kita sebelum solat subuh tahajud. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Bangun daripada tidur, ucap syukur pada Allah sebab bagi lagi nikmat hidup. Suci tubuh badan, ambil wuduk, solat 2 rakaat sekurang-kurang. Itu maksud wasallu bil laili wan nasun niyam. Orang-orang yang solat pada waktu malam sedangkan orang lain nyenyak tidur. Ini kehidupan berkualiti. Yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, bila kita sampai umur satu tahap, kita peringatkan amalan ibadat kita, dia kata kita kena kurangkan bercakap, banyakkan berzikir. Ya, kurang bercakap. Kurang bercakap, tuan-tuan, bukanlah hari ini kalau kita duduk seorang-seorang bermakna kita kurang bercakap. Kan orang duduk kuliah, dia duduk kat ni, dekat apa dalam halaqah, dia seorang-seorang pergi duduk kat anjung. Pasal apa? Bukan dia tak bercakap. Agak-agak dia buat apa, tuan-tuan? Dia bercakap walaupun dia duduk seorang. Dia bercakap dengan siapa duduk seorang? Dia bercakap dalam alam maya, dalam media, ya, dalam media sosial. Dia boleh bercakap, dia senyum seorang-seorang, dia bercakap seorang-seorang, sebab ada komunikasi. Maksud kurangkan bercakap, banyakkan berzikir para hadirin sekalian. Maksudnya kita jangan bercakap perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Dalam grup WhatsApp kita tu, tuan-tuan, banyak manfaat ke banyak lara je? Tak tahulah, tuan-tuan, kan saya ni tak ada grup 100 grup dalam ni, 20% lah kot, 20 grup saja yang betul-betul serius cakap pasal benda baik, kan. Dalam 80% lagi tu semua cerita bab janda semua gitulah, lebih kurang gitulah, kan. Lara semua, kita nak left pun serba salah, kan. Amboi dia tak mau, sampai tak mau kawan dengan kita, kan. Alumni tu, alumni ni, best universiti, best masuk kerja, best sekolah tadika, semua ada grup WhatsApp. Topik dia lebih kurang sama, kita copy paste itu. Habis masa duk main dengan tu, sampai bini pun marah. Tak baik tak payah pergi kedai makan sama-sama, kan. Duduk di meja makan tapi masing-masing dengan gadget masing-masing. Bukanlah kata salah, tapi bagaimana kita mendidik diri kita itu untuk banyakkan masa kita tu, jangan habiskan perkara-perkara yang lara, yang sia-sia. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, cakap hak benda-benda baik je. Kalau tak ada benda nak cakap, lebih baik duduk diam. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Berzikir. Ya, berzikir. Zikir ni, tuan-tuan, kalau kita tak mari sembahyang berjemaah, tak tahulah kita berzikir waktu bila. Kan, duduk di rumah seorang-seorang, kalau sembahyang seorang-seorang nak berzikir ke macam kita sembahyang berzikir dengan tok imam? Kalau siapa boleh buat zikir seorang-seorang tu, dia termasuk di kategori orang yang
Ada kualiti lah dalam kehidupan dia. Dia sembahyang seorang pun dia berzikir, dia duduk seorang pun dia berzikir. Setengah orang dia nak berzikir seorang-seorang kalau sembahyang di rumah, dia tak berzikir, paling kurang astagfirullah, astagfirullah, ayat kursi sekali terus doa. Itu kira rajin nanti. So di mana tempat kita berzikir, kita datang sembahyang berjamaah ni kita berzikir lah. Sebab tu orang kata bid'ah lah, kan, ini Nabi tak pernah buat berzikir ramai-ramai kuat-kuat kan. Tapi dia mendorong man sanna sunnatan hasanatan, kan, barang siapa yang mengajak, mendorong orang untuk melakukan suatu amal baik, maka dia juga akan mendapat amalan sama sepertinya, pahala sama sepertinya. Kan ada orang komplain tulis apa, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid kan. Itu pun ada orang komplain, dia kata tu zaman Nabi tak ada pun masjid tulis nawaitul i'tikaf dalam masjid. Apa salahnya nak tulis? Kadang-kadang boleh mengingatkan kita. Kalau tak ada tulis tu, kadang kita masuk masjid kita pun lupa. Kan mengingati, zikir itu mengingati. Ya, sekurang-kurang zikir. Ya, itulah kita hari-hari kita membaca Al-Quran. Ya, jangan kita lupa kepada Al-Quran. Jadikanlah dia amalan. Ya, walaupun satu hari satu muka surat lah paling common kan. Ya, satu hari satu muka surat Al-Quran. Orang salafus salih, para salafus salih yang terdahulu, mereka khatam Al-Quran 1 bulan 1 kali khatam Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i dalam bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. Kan, bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. Siang sekali, malam sekali khatam Al-Quran. Kita taklah nak sampai macam Imam Asy-Syafi'i. Paling kurang kita ikut jejak salafus salih. Ya, kita azam untuk khatam Al-Quran ini sebulan sekali. Boleh ke Ustaz sebulan sekali? Boleh, insya-Allah. Try lah buat ya. 1 juzuk Al-Quran dia ada 10 helai. 10 helai artinya 20 muka surat. Ya, kita katakanlah kita baca 1 muka surat itu 5 minit lah. Letaklah 5 minit, mungkin ada orang boleh cepat 3 minit. Ya, 1 muka surat. Kalau tak ambil masa 5 minit. Kalau 20 muka surat, 20 kali 5 bermakna 100 minit. 1 jam 40 minit. Ya, satu hari kita ada 24 jam. Kita ambil 1 jam 40 minit, tolak 8 jam kita tidur, tolak 4 jam kita makan. Ya, kita ambil 1 jam 40 minit untuk kita berdamping dengan Al-Quran. Kalau kita boleh istiqamah konsisten sehari 1 jam 40 minit itu, insya-Allah 1 hari 1 juzuk, 30 hari 1 bulan bermakna 30 juzuk. Kalau kita mau. Yang jadi persoalan ni kita tak mau. Bila tak mau tu dia rasa berat tu, jadi lain macam. Tak apalah, tunggu Ramadan nantilah kita khatam ramai-ramai dengan jemaah masjid, dapat bunga telok apa semua, kain batik, kain plekat apa semua kan. Kalau khatam seorang-seorang ni tak berapa nak semangat. Al-Quran dialah yang akan menjadi juru cakap, ataupun dialah yang akan bercakap-cakap dengan kita dalam alam barzakh besok. Ya'ti yaumal qiyamah syafa'atan. Dia akan datang pada hari kiamat. Ahli tafsir kata hari kiamat bermaksudnya bila kita duduk di alam barzakh tu, dia akan datang, dia akan bercakap-cakap dengan kita. Wahai si fulan, wahai si fulanah, waktu kamu hidup dulu kamu rajin bercakap-cakap dengan aku. Sekarang kamu hidup di alam barzakh, aku datang untuk bercakap-cakap dengan kamu. Tak ada siapa yang boleh bercakap-cakap dengan mayat di alam barzakh, ya, melainkan Al-Quran. Orang yang kita kasih, suami isteri kita, anak pinak kita, sahabat-sahabat kita, belum tentu mereka ni boleh bercakap dengan kita. Sebab orang mati tak boleh bercakap dengan orang hidup. Kan, orang hidup dia boleh bercakap dengan orang mati, tapi dia tak boleh dengar suara orang mati. Boleh tak kita cakap dengan mak kita di alam barzakh? Boleh. Pergi ke kubur dia, pegang mak, ni mak mai ni, mak rindu dekat mak. Boleh tak cakap?
Boleh. Mak kita jawab, kita dengar tak? Tak dengar. Ya. Tapi siapakah yang akan bercakap dengan kita di alam barzakh? Teman kita, iaitu Al-Quran. Tu bacalah Al-Quran ya. Saya teringat ya, seorang jururawat di Australia, Bronnie Ware nama dia. Dia menulis satu buku bestseller, terbitkan pada tahun 2011, diterjemahkan lebih 40 bahasa di serata dunia. Tajuk buku dia The Top 5 Regret of the Dying. 5 penyesalan tertinggi orang yang hampir mati. Dia bertugas di hospital, jururawat bertugas di hospital. Dia jaga satu unit orang yang dekat-dekat nak mati. Kan? 3 hari lagi nak mati, seminggu lagi, sebulan lagi. Doktor kata kamu ni tak ada harapan dah, ada masa 15 hari lagi nak mati. Jadi dia bertugas di ward itu. Waktu dia bertugas tu, dia bercakap-cakap dengan orang yang nak mati. Apakah penyesalan? Ya, apakah harapan? Ya, jadi dia rumuskan daripada banyak-banyak dia bercakap dengan orang yang nak hampir mati tu, ada 5 alasan ataupun 5 penyesalan yang sering disebut oleh orang yang dekat nak mati. Sekejap ya, saya search. Masuk waktu tak? Azan dulu. Lepas azan ni kita sambung sikit 5 penyesalan orang yang hampir mati, lepas tu kita tutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Okey, saya nak kongsi top 5 regret of the dying, ya. Apakah penyesalan yang pertama? Penyesalan yang pertama, dia kata, I wish I had the courage to live life true to myself. Maksudnya lebih kurang, alangkah baiknya jika aku hidup mengikut apa yang baik menurut perspektif aku, bukan baik menurut perspektif orang. Apa maksudnya, tuan-tuan? Kehidupan kita hari ini, kita kadang-kadang terikut-ikut dengan trend, tekanan sosial, kehendak sosial, cara hidup kita, budaya orang makan luar. Kita pun berusaha nak bagi makan luar, nak ajak anak family kita makan kat luar. Sebab apa? Budaya makan di luar itu adalah satu budaya yang berkualiti. Tapi sebenarnya kita tak perlu pun makan di luar. Makan dengan ahli keluarga di rumah pun boleh. Tapi oleh kerana trend kehidupan sosial, maka kita boleh. Begitu juga orang, kalau kita nak buat rumah, ya, perkakas rumah apa yang kita ada, ya, kita mesti ada perkakas rumah ni. Kalau tidak, nanti orang, adik-beradik kita akan perli di kita. Ya, atap apa kau buat rumah, atap genting ke atap zinc, itu pun ditanya. Tangki air apa kau guna, fiber ke ting, ya, itu pun ditanya. Kasut, slipper, kan, jangan beli slipper Fung Kiong, kan, orang tak pakai, kan, sekurang-kurang bata, ataupun foot link, ya. Larry ini orang kelas-kelas rendah saja yang pakai slipper. Dia sebut tu sebab kemarin Dato' Zulkifli Al-Bakri, dia datang ceramah di tempat saya tu, kat surau saya tu. Dr. Zul Al-Bakri ini, dia punya slipper, kasut dia semua mazhab footling, kan. Saya mazhab Larry. Tak macam mana saya keluar daripada surau tu, dia dah balik dah, salam, bergambar apa semua. Keluar-keluar tengok slipper saya hilang, kan. Saya kata, saya jadi pengurusi surau dah 20 tahun, tak pernah sekali pun slipper hilang. Dr. Zul datang, slipper terus hilang. Jadi panggil Tok Imam, kata, tolong check tengok CCTV. Check tengok, Dr. Zul dah sarung saya punya slipper. Dia punya driver tu ambil slipper Larry tu, letak, suruh Tok Guru pakai. Tok Guru pun tanpa tengok kiri kanan, dia terus sarung balik. Saya WhatsApp dekat pegawai dia tu, ustaz tu. Dia kata, ustaz, Tok Guru pakai slipper saya ni. Oh, ya ke? Dia kata, oh, silap, sebab Tok Guru pun ada juga jenama Larry. Kan, jadi macam mana nak buat? Dia kata, tak apalah, Tok Guru kata hadiah dekat ustaz lah. Alhamdulillah lah, saya pun tak pernah pakai Footlink ni. Saya search tengok Footlink ni, harga dia 250, 230, antara 230 hingga 250 dia untuk kesihatan kaki. Kan, saya pun pakai main ke masjid ni, harap-harap tak ada orang ambil lah. Tadi pegawai dia WhatsApp kat saya, pukul 7 tadi, dia kata, Tok Guru pakai slipper ustaz ni, pergi mengajar di masjid. Saya pun ambil gambar kaki saya pun pakai slipper Tok Guru, main mengajar di masjid juga. Itu slipper, ya. Sorry lah, selit cerita sikit. Penyesalan yang kedua, I wish I hadn't worked so hard. Saya berharap saya taklah hidup saya ni kerja. Kerja terlalu kuat, memikirkan kerja aja. Ya, sedar tak sedar hidup kita ini, daripada awal matahari terbit sampai matahari tenggelam, kita masih dalam pekerjaan. Saya tak tahulah tuan-tuan, kan, saya, rumah saya di Putrajaya, kan, pejabat saya di Sungai Lang, Sabak Bernam, kan, saya mesti keluar daripada rumah pukul 6 syak untuk memastikan punch card saya tak merah. Lewat sikit 6-10 minit, 6-5 minit, saya akan
Paskah merah. Sebelum pukul 6 kereta dah kena bergolek. Tuan-tuan, saya tahu saya sampai ke rumah saya di Putrajaya pukul berapa? 9.30. Kan? Habis masa pukul 6 keluar, saya akan sampai di rumah 9.30, 9.30 lebih kurang. Keluar sebelum matahari terbit, balik ke rumah matahari pun hilang. Itu pekerjaan. Kan? Kita hari ni pun samalah. Kan, pukul 5 dah bekerja atas highway penuh. Kereta atas highway jam. Pukul 5, pukul 6 balik pun gitu juga. Pukul 8 orang duduk atas highway lagi. Dan jadi penyesalan manusia ni, dia kata aku dah nak mati ni, aku menyesal sebab seluruh hidup aku ini aku habiskan untuk bekerja. Kan, sampai tak sempat aku nak bercakap dengan anak-anak, sampai tak sempat aku nak ziarah mak ayah di kampung. Jiran meninggal dunia pun aku kirim duit saja, tak sempat nak ziarah. Dia sakit tu, berapa bulan dah dia sakit, sekali pun tak sempat nak ziarah. Tahu-tahu dengar dia dah mati dah. Kakak kita yang duduk jauh, ya, stroke, tak sihat, sekali pun kita tak pergi ziarah. Jumpa bila? Setahun sekali. Time raya pakat balik, anak-anak buat balik kampung, jumpa. Sebab apa? Sibuk. Mak telefon, kerja mak susah nak cuti, kerja saya ni susah nak cuti. Bukan saya lah, maksudnya skrip. Orang selalu bercakap gitu kan. Sebab apa? Sibuk dengan pekerjaan. Dekat nak mati, orang nak mati kata aku menyesal aku habiskan masa aku ni untuk bekerja. Sebab tu kadang-kadang orang tak sampai umur 60 umur 56 ramai yang tak pencen. Ada yang 60 pencen hari ni, besok stroke, tak sempat nak menikmati masa pencen. Itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia kata I wish I had the courage to express my feeling. Kalau boleh aku hidup aku ni, aku nak express my feeling, maksudnya menzahirkan apa yang aku rasa. Ya. Hari ini betapa ramai orang simpan perasaan dia demi nak menjaga hati orang lain. Ya. Hatta kita dengan pasangan hidup suami isteri, kadang-kadang isteri tak suka pun dekat suami duk asyik duk pegang handphone kan, tapi nak cakap tu takut lagi kena cerai talak 3. Baik aku duk diam saja. Dengan anak-anak kan, kita nak marah anak-anak, nak tegur anak-anak, tapi lagi anak-anak kata ayah tak sporting pula, mak tak sporting, mak tak friendly. Ni kita simpan, kita tak boleh nak meluah. Itu di tempat kerja pun sama. Ya, saya ada 40 orang anak buah di bawah kan. Kadang-kadang kita tak suka anak buah buat sesuatu, tapi kita nak sampai takut dia terasa hati. Kita terlalu menjaga perasaan orang sehingga kan kita menanggung kesusahan. Ya, ringkas kan. Yang keempat, I wish I had stay in touch with my friend. Dia kata aku ni kalau boleh nak selalu berhubung dengan kawan-kawan rapat. Ya, kita ada kawan-kawan yang rapat, tapi kita tak boleh. Kadang-kadang kita tinggal kawan kita satu tempat ke satu tempat. Dulu kita happy, kita ada kawan ramai. Ya, sekarang ni kawan kita semua pergi meninggalkan kita. Yang terakhir, I wish I had let myself be happier. Kalau boleh lah, hidup kita ni kita nak cari kebahagiaan yang dekat dengan diri kita. Kita tak sedar kebahagiaan itu sebenarnya ada dalam diri kita. Berapa ramai orang mencari kebahagiaan, menghabiskan duit beribu-ribu ringgit, melancong sana melancong sini sebab nak cari kebahagiaan. Berapa ramai orang habiskan duit beli harta benda, beli kereta, beli motor, akhirnya dia rosakkan motor tu kan, motocross, motorbike, apa semua ni kan. Dia nak mencari kebahagiaan sehingga dia terlupa kebahagiaan itu sebenarnya ada dalam diri kita. Ya, kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Kita tak ingat, ya, kebahagiaan itu sebenarnya ada dalam hati kita. Kita tak
pernah menyuburkan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Maka dengan sebab itulah dalam Islam yang kita katakan tadi, hayatan tayyibah, Allah Ta'ala anugerahkan satu sifat syukur dan qanaah. Ya, apa yang kita ada, banyak kita bersyukur, sedikit kita redha. Ya, baik, berita baik kita bersyukur, dapat musibah kita redha. Itu kata Nabi SAW, aku merasa heran dengan orang Islam ini, kan? Kalau Allah Ta'ala bagi nikmat, dia bersyukur, dia dapat ganjaran. Kalau Allah Ta'ala tak bagi nikmat, bagi musibah, dia bersabar, dia pun dapat ganjaran juga. Dia kata, alangkah peliknya orang Islam ini. Allah Ta'ala bagi pun dia dapat pahala, Allah Ta'ala tak bagi pun dia akan dapat pahala. Ya, bagi bersyukur, tak bagi dia bersabar. Jadi itulah para hadirin sekalian kesimpulan yang saya nak rumuskan dalam kuliah ceramah saya pada malam ini ialah bukanlah tentang soal tahun kita hidup, berapa tahun, 2026 ni sudah berapa tahun kita hidup, berapa umur kita, berapa lama lagi kita akan hidup. Itu bukan persoalannya. Persoalannya adalah nikmat masa dan usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, bagaimanakah kita persiapkan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tangguh tahun 2026 baru apa nak buat. Lakukan mulai sekarang. Ya, jangan kita kata 1 Januari 2026 aku akan ubah cara hidupku. Bukan. Perubahan itu bermula dengan sekarang ini. Jangan tangguh-tangguh lagi, sebab kalau tangguh kita tidak tahu sama ada kita sempat sampai ataupun tidak pada tempoh masa yang kita harap untuk kita berubah, ataupun kita harap untuk kita melakukan sesuatu amal dan juga perbuatan itu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian dapat memberi peringatan kepada diri saya dan peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita mengetahui suatu benda yang baik, lantas segera untuk kita melakukan perbuatan yang baik. Mengetahui sesuatu perkara yang buruk, lantas segera meninggalkan perkara yang buruk dalam kehidupan kita. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.